Ekosistem teknologi HSMAT merupakan satu ekosistem pembelajaran pintar yang direka untuk menggabungkan teknologi web, teknologi imersif dan teknologi mudah alih secara sinergi. Ia berfungsi sebagai satu sistem pembelajaran yang berasaskan teknologi, pedagogi dan interaksi sosial bagi memperkukuh penguasaan matematik. Ekosistem HSMAT juga memberikan kelebihan dari aspek penilaian dan refleksi pembelajaran. Teknologi web berperanan sebagai pusat koordinasi utama dalam ekosistem HSMAT dan merupakan tulang belakang. Platform seperti Google Classroom dan Moodle berfungsi sebagai ruang pengurusan tugasan, bahan pembelajaran, video, kuis dan bahan rujukan tambahan. Selain itu, laman interaktif seperti GeoGebra Web membolehkan pelajar memanipulasi graf, membina bentuk geometri dan menvisualkan perubahan parameter dalam algebra. Teknologi imersif memberikan pengalaman pembelajaran yang sukar dicapai melalui kaedah tradisional. Penggunaan AR membolehkan pelajar melihat bentuk 3D seperti poligon, graf fungsi atau graf transformasi muncul secara maya dalam persekitaran sebenar. Manakala, teknologi mudah alih dalam ekosistem ini menyediakan akses pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Aplikasi seperti GeoGebra Mobile Kahoot membantu pelajar menyelesaikan latihan interaktif, menonton video ringkas dan menjawab kuis microlearning.